melojeng ke air terjun Jerawang ialah 168 km. Perjalanan kira-kira mengambil masa selama 2 jam setengah. Pendakian ke puncak air terjun mengambil masa selama 2 jam melalui 7 tebing batu tinggi. Tak pernah jumpa orang bawa kipas elektronik di hutan. Depan belakang payung. Ayo jom, jauh lagi ke? Air terjun Jerawang merupakan air terjun tertinggi di Asia Tenggara. Uniknya, air terjun Jerawang ini ialah airnya tidak terjun, sebaliknya mengalir dari tebing batu tinggi. Mana waterfallnya? Paling tinggi di Asia Tenggara. Takkan ni je. Ini adalah salah satu. Kita ada lagi 7 yang dalam lapisan lagi dekat apa sana. Kalau larat, okey je. Ini serial hadat lah. Pantang dicabar tau. Sekali petik 5 datang. Tadi kau ni bunga lapisan pun dah nak macam ni kan? Apa? Dah nak bubuk. Ya lah, orang tak tahu. Orang nak tahu lah. Okey, tak apa-apa. Sekarang ni kita chill, kita lepak, kita mandi senang. Dan kita Selain itu, tarikan lain yang terdapat di kawasan ini ialah Gua Ikan Nabung. Gua ini ialah gua batu kapur, stalaktit yang terjulur ke bawah dari gunung gua yang terbentuk oleh tipisan air, kelihatan seperti anak tekak seekor ikan yang ternganga mulutnya. Untuk aktiviti ekstrim seterusnya, kami menuju ke Taman Etnobotani Gunung Sam. Aktiviti ada yang seterusnya ialah rock climbing. Rock climbing ialah aktiviti menaiki, memanjat, mendaki sebuah batuan ataupun tebing. Aktiviti dilakukan dengan cara melihat kecacatan batu seperti celah, tonjolan, rekahan sebelum memanjat dan dibantu dengan peralatan khusus untuk menggapai ketinggian. Untuk aktiviti mendaki, pengunjung perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak kesedar. Harga yang ditawarkan ialah cuma RM100 sahaja. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di tempat rock climbing iaitu Etnobotani. Sebelum naik kita saya nak kenalkan equipment yang untuk mendaki. Kita mendaki yang panggil top rope. Top rope. Mana tali atas kita tarik. Disebabkan aktiviti rock climbing ini sangat ekstrim, kami kena dengar briefing dulu dari Encik Tahir tentang penggunaan alatan khas rock climbing serta ciri-ciri keselamatannya. Soal volunteer, siapa nak naik dulu? Ada sebab dia punya bucket list. saya tadi. Aktiviti rock climbing nampak je mudah kerana pendaki hanya perlu mencapai batu dan memanjat ke atas. Namun, pendaki perlu berhati-hati kerana keadaan batu yang tidak rata dan tajam. Jika tersalah langkah, pendaki boleh terseliup, tergelincir dan terjatuh. Okey. Dah nak sampai dah tu. Sherry tetap bersemangat nak cuba aktiviti ni. Nak
Ada memor. Kita akhir saya. Macam-macam ni. Boleh. Boleh. Jadi, 1, 2, 3. Apa yang rasa dia naik tu 3-4 kaki balik. Selepas saya terok kambing, kami bergerak balik ke homestay.